Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentung masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Utusan Borneo Online. PBDS bantah elemen wakaf dalam Kanun Tanah Sarawak. Apa sebenarnya yang berlaku? Persoalannya sekarang, apa itu wakaf sebenarnya? Kenapa bila masuk dalam kanun tanah, ia jadi isu besar? Dan adakah ini ancaman kepada sistem tanah Sarawak atau sekadar salah faham? Kita mula dengan asas paling penting dulu supaya semua jelas. Wakaf ini sebenarnya satu konsep dalam Islam. Ia bermaksud seseorang menyerahkan harta miliknya seperti tanah, bangunan atau wang untuk kegunaan umum atau kebajikan. Dan harta itu tidak boleh dijual, diwarisi atau dipindah milik selepas diwakafkan. Contoh mudah, seseorang ada tanah, dia wakafkan untuk bina masjid, sekolah agama atau tanah perkuburan. Tanah itu kekal untuk tujuan tersebut selama-lamanya. Maknanya, wakaf bukan rampasan. Bukan juga ambil tanah orang lain, ia adalah tindakan sukarela oleh pemilik harta. Itu penting untuk difahami. Tetapi, kenapa isu ini jadi sensitif di Sarawak? Di sinilah kita kena faham konteks negeri Sarawak. Sarawak mempunyai sistem tanah yang unik. Terdapat Hak Adat Bumi Putera atau NCR yang sudah wujud turun-temurun dan melibatkan pelbagai kaum, agama dan budaya. Dalam masa sama, Undang-Undang Tanah Sarawak selama ini dianggap neutral, tidak berpaksikan mana-mana agama. Jadi, apabila cadangan untuk memasukkan elemen wakaf ke dalam rang Undang-Undang Kanun Tanah muncul, reaksi daripada sebahagian pihak menjadi sangat berhati-hati. Antara yang paling lantang ialah Parti Bangsa Dayak Sarawak atau PBDS melalui Setiausaha Agungnya Sanjan Daik. Mereka melihat langkah ini sebagai sesuatu yang sensitif. PBDS berpendapat kanun tanah adalah undang-undang umum yang digunakan oleh semua rakyat tanpa menira agama. Jadi, bila satu konsep yang berasal dari agama tertentu dimasukkan, ia boleh menimbulkan persoalan, bukan semestinya salah, tetapi perlu sangat berhati-hati. PBDS juga bersetuju dengan pandangan Chong Cheng Jen yang mengatakan bahawa langkah ini boleh membawa implikasi undang-undang dan sosial. Kenapa mereka bimbang? Pertama, isu perlembagaan dan bidang kuasa di Malaysia. Ada dua sistem mahkamah utama, Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Wakaf biasanya berada di bawah bidang kuasa syariah kerana ia berkait dengan hukum Islam. Jadi, jika wakaf dimasukkan dalam kanun tanah yang digunakan oleh semua orang, termasuk bukan Islam, akan timbul persoalan. Jika berlaku pertikaian tanah wakaf, mahkamah mana yang akan dengar kes itu? Ini bukan perkara kecil kerana konflik bidang kuasa pernah berlaku di Semenanjung dan kes seperti ini boleh menjadi rumit melibatkan sensitiviti agama dan undang-undang. Kedua, isu keharmonian sosial. Sarawak terkenal dengan kepelbagaian kaum dan agama dan selama ini hidup dalam keadaan harmoni. Jadi, bila ada perubahan yang dilihat melibatkan elemen agama dalam undang-undang umum, sesetengah pihak bimbang ia boleh mencetuskan salah faham, bukan kerana wakaf itu bermasalah, tetapi kerana persepsi, dan dalam politik, persepsi kadang-kadang lebih kuat daripada fakta. Ketiga, isu dasar PBDS melihat ini sebagai perubahan dasar yang besar, bukan sekadar pindaan kecil kerana ia membuka pintu kepada integrasi elemen agama dalam undang-undang tanah. Dan bila pintu itu dibuka, soalan seterusnya akan muncul. Adakah selepas ini akan ada lagi elemen lain? Bagaimana garis pemisah akan dikawal? Ini antara kebimbangan utama. Jadi, apa cadangan PBDS? Mereka tidak menolak wakaf secara total, tetapi mereka mencadangkan jika kerajaan negeri mahu mengurus wakaf, buat undang-undang khas, asingkan daripada kanun tanah. Ini bagi memastikan struktur sedia ada tidak terganggu dan pada masa sama keperluan umat Islam tetap dipenuhi. Ini sebenarnya satu pendekatan kompromi selain isu wakaf. PBDS juga sentuh isu lain dalam pindaan tersebut iaitu berkaitan pengangkutan batu tanpa permit.
Mereka melihat undang-undang ini boleh menekan golongan bawahan seperti pemandu lori kecil kerana mereka hanya bekerja bukan pemilik kuari. Jadi, PBDS minta penguatkuasaan difokuskan kepada operator sebenar, bukan pekerja. Ini menunjukkan bantahan mereka bukan satu isu sahaja, tetapi keseluruhan pendekatan dalam pindaan undang-undang. Sekarang kita masuk bahagian penting. Adakah wakaf ini ancaman kepada Sarawak? Jawapannya tidak semudah ya atau tidak. Dari sudut konsep, wakaf adalah sistem kebajikan. Ia boleh membantu pembangunan sosial seperti pembinaan sekolah, hospital, pusat komuniti di banyak negara. Wakaf digunakan sebagai instrumen ekonomi. Tetapi dari sudut pelaksanaan dalam konteks Sarawak, ia perlu sangat teliti kerana Sarawak bukan negeri homogen. Ia ada struktur adat, hak tanah tradisional dan sensitiviti antara agama. Jadi, cabaran sebenar bukan wakaf itu sendiri, tetapi bagaimana ia dimasukkan dalam sistem sedia ada. Kalau silap langkah, ia boleh menimbulkan konflik. Kalau betul pendekatan, ia boleh jadi satu aset. Di sinilah peranan kerajaan negeri menjadi kritikal. Adakah mereka akan teruskan cadangan ini atau tarik balik dan kaji semula? PBDS telah mengemukakan 4 tuntutan jelas: tarik balik peruntukan wakaf dalam RUU, gubal undang-undang khas jika perlu, lindungi pekerja bawahan dalam isu pengangkutan batu dan adakan perundingan awam menyeluruh. Ini menunjukkan mereka mahu proses yang inklusif, bukan keputusan tergesa-gesa, kerana isu tanah di Sarawak bukan isu biasa. Ia berkait dengan identiti, sejarah dan masa depan rakyat. Kalau tersilap, kesannya boleh berpanjangan dan di sinilah kita sebagai rakyat perlu berfikir, adakah kita faham isu ini sepenuhnya atau kita hanya melihat dari sudut emosi? Kerana kadang-kadang isu seperti ini mudah dipolitikkan. Satu pihak kata ancaman, satu pihak kata salah faham. Tetapi kebenaran selalunya berada di tengah. Yang penting adalah ketelusan dialog dan kefahaman bersama sebelum kita tutup. Saya nak tanya kepada anda semua, perlukah wakaf dimasukkan dalam kanun Tanah Sarawak atau lebih baik diasingkan dalam undang-undang khas? Adakah ini langkah ke hadapan atau risiko yang tidak perlu? Dan adakah kerajaan sudah cukup berbincang dengan rakyat sebelum membawa cadangan ini? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Kita nak dengar suara rakyat sendiri. Itu dia, ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.